Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali dalam Sembang dengan Akak Alumni. Sembang Alumni. Takkan pandang penat. Okay, bersama saya sekali lagi tetamu kita Nur Izzati Ayuni binti Muhammad Noor. Ya saya. Kita sekarang berada di Taman Morocco Putrajaya. So, hari ini kita nak tanya sikit. Okay, hari ni kita nak tanya soalan yang berbeza lah. Sebabkan hari ni untuk pengetahuan semua, Nur Izzati dia telah dilantik menjadi penjawat awam. So sekarang dia bergelar sebagai seorang guru pendidikan bahasa Arab di SK Nongol Tuaran Sabah. Okay. So saya ada beberapa soalan lah untuk awak. Okay, teruskan. Okay. Soalan yang pertama, apa perasaan bila pertama kali buka result SPP tu, tengok wish, tuaran tu? Sejujurnya lah kan, sedih. Pertama kali tengok result tu, menangis jugalah. Sebab kita punya expectation dapat di Semenanjung. Tiba-tiba, Nongkolut. Dengan nama Nongkolut tu pun, pelik je. Lupa-lupanya di negeri Sabah. So guys, dia ni dulu belajar pendidikan Islam. Tetapi bila posting, dia dapat sekolah rendah dan mengajar bahasa Arab. Jadi apa cabaran ataupun macam boleh ceritakan tak? Tapi bagi saya bila dah kena mengajar bahasa Arab tu, okey je. Sebab kita punya background belajar study dulu pun memang basic bahasa Arab kan. So benda tu okey, boleh lagi go. Cumanya bila bertukar sekolah menengah ke sekolah rendah tu agak terkejut sikit lah. Sebab sekolah menengah ni kita mengajar, tak perlulah nak bising-bising. Maksudnya diorang sudah faham. Tapi bila sekolah rendah, kau kena jadi guru yang garang dan berteriak-teriak begitu. Macam mana orang kata environment sekolah di Sabah tu? Adakah sama sekolah di Tuaran tu dengan sekolah di Putrajaya ni? Beza sekali lah. Putrajaya ni sudah bandar. Lepas tu maju. Budak dia berdisiplin. Di Sabah, di sana dia orang duduk di pendalaman, orang-orang kampung yang mana memang stay berhampiran sekolah saja. Pergi pun naik van, jalan kaki, begitulah. Sebab kekurangan. Saya boleh cakap terlalu berbeza. Buat sekolah saya, masih sekolah yang kecil, kantin pun masih papan, bangunan guru pun papan lagi. Tapi bagi saya seronok je. Itu satu pengalaman yang luar biasa lah yang saya dapat. Okay, ini soalan yang penting lah. Kan orang kata di Sabah ni itu ini. Adakah persepsi itu betul ataupun sebaliknya? Mungkin dulu orang cakap di Sabah ni susah lah nak jumpa mall ke apa ke. Mungkin setengah tempat macam kawasan yang saya pergi tu memang sudah dekat dengan KK. So bandar lagi lah. Lepas tu macam jalan-jalan di Sabah tu tidak sama lah dengan Semenanjung yang kau boleh jalan lurus je. Di sana lubang-lubang yang berjerawat begitu. Jalan dia. Berjerawat tu maksudnya bergerutu lah di sana kita orang panggil. Macam Nabawan, Keningau tu, dia ke dalam lagi. Maksudnya kalau kau mau pergi bandar tu susah. Jauh. Mungkin betul siapa yang dekat dapat di pendalaman, cabaran dia lagi mencabar lah. Macam saya, rezeki dapat di Pekan lagi. Dekat dengan bandar. So benda tu tak terasa sangat. Apa nasihat untuk adik-adik yang masih belajar, yang masih intern, yang mau posting? Apa nasihat-nasihat untuk adik-adik? Macam salah orang je kau pilih ni. Tapi tak apalah, kita kasih je. Nasihat saya yang untuk bergelar sebagai guru, kita kena tahulah, kita kena bersedia dari segala keberangkalian yang berlaku. Jangan terlalu selesa di kedudukan sekarang. Bila kau diposting nanti, apa-apa saja boleh datang. Itu je. So all the best. InsyaAllah semua boleh. Kalau diberi pilihan, mau Semenanjung ke? Enggak, aku tak mau. Aku mau stay Sabah saja. Ina. Tapi bagi aku kelebihan di Sabah banyak. Kita aja tahu. Gitu. Okay guys, terima kasih kerana menonton untuk episod kali ini. Kita tak tahu lagi bila episod akan datang. So stay tune bersama Sembang Apa dengan Akak Alumni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bukan memori lama, kawan-kawan.